أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberi kehidupan juga kekuatan untuk sama-sama kita hadir ke sembahyang berjemaah pada malam ini dan menunggu untuk sembahyang syak. Di samping itu dapat kita muzakarah berbincang berkaitan dengan ilmu-ilmu untuk kita meningkatkan iman, takwa dan amal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada minggu sebelum pada bulan lepas ni 17 dan 10 tu kita telah pun baca hadis yang pertama berkaitan dengan buat baik kepada dua ibu bapa. Malam ni kita cuba tengok muka surat 2 tu dah. Surat 2. Cukup dah ni. Baik, amal puasa setiap ni banyak bulan lalu ni. Kira banyak bulan lalu ni. Untuk ni tahun lama ni. Cuma kali nak tambah tak cukup kita boleh tambah lah. Tak cukup kah? Oh, gitu. Pakat-pakat lah. Lepas tu sipir balik sini balik kita guna pula. Baik, tengok episod 2 tu kita sambung hadis atas tu dah. Hadis nombor 2 tu atas tu. Hadis mauquf, dia kata hadis mauquf. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala. Ini baru hadisnya ni. Yang tadi tu daripada orang ni riwayat. Kita panggil riwayat. Ridal Rabbi fi ridal walid wa sakhatar Rabbi fi sakhatil walid. Mana dia daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, keredaan Tuhan itu, keredaan Allah tergantung kepada keredaan ibu bapa. Dan kemurkaan Tuhan itu bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Baik. Ni nak cerita berkaitan dengan anak dengan ayah. Anak dengan dua ibu bapa dia. Tuhan bagi syarat. Tuhan bagi syarat. Ada yang lain. Ridallah fi ridal walidaini. Wa suhtullah fi suhtil walidaini. Maknanya sama dah. Tuhan nak marah ataupun murka ataupun Tuhan nak sayang kepada hamba dia tu bergantung kepada mak pak dia sayang ke tak. Dia gitu dah. Mak pak dia sayang ke tak. Kalau ayah kita mati dalam keadaan dia marah pada kita, dia murih pada kita ataupun dia tak ampun dosa kita, Tuhan tak akan sayang. Ni kena ingat molek ni. Kalau ayah mati dah, kena istighfar banyaklah untuk bantu dia. Maknanya Tuhan nak sayang kepada hamba dia bergantung kepada mak pak dia sayang ke tak pada anak dia. Tuhan nak murka kepada hamba dia bergantung juga kepada mak pak dia murka marah kepada anak dia. Ini dalam bab agama lah. Kalau ayah marah kita semaya, tu ayah tak betul lah. Ayah tu Tuhan murka dah. Tu dia bergantung gitu. Dia bergantung tu. Maknanya anak dengan pak ni cukup rapat. Anak dengan ibu bapa ni cukup rapat. Sampai Tuhan tak syarat gitu mau sekali tu. Jadi malanglah kalau orang yang balong dengan mak pak. Kampung kita ada balong mak pak. Balong dengan mak pak, balong dengan pak. Ada ke? Pasal balong dengan ayah ni tak apa, ayah mati boleh harta. Dalam masalah ke? Dari segi harta dalam masalah. Kecuali dalam mazhab Syafi'i anak bunuh pak. Anak bunuh pak tak boleh menerima harta. Sama ada ayah dia hakim, dia buat hukum ayah dia kena bunuh, tak boleh.
Tak boleh. Ataupun anak kali telaga dia pengen mopok, ayah tu tangga pun jatuh dari telaga, mati. Tu tak boleh. Baik. Lepas tu banyak lagi lah berkait dengan ini. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, orang yang derhaka kepada ibu bapa dia pun sama. Mereka ramai-ramai banyak turun tu, mereka tak akan memberi rahmat kepada orang yang bala ataupun derhaka kepada dua ibu bapa dia. Orang yang muda minum khamri, orang yang masih lagi ketagih haruk, serupa juga tak ada. Dia sedaklah, setan tak ada boleh puasa gitu gini gini mai tarawih. Tapi dia bala ataupun dia derhaka pada ibu bapa dia, tak ada rahmat untuk dia. Orang lain boleh, dia tak boleh. Tu ayatnya ialah dia berkait rapat ni. Tuhan dengan Allah SWT dengan ayah ni dia berkait rapat. Ayah pula dengan anak-anak berkait rapat. Begitu juga Allah kata. Anak dengan pak pun sama. Anak dengan pak pun sama. Sebab itulah dalam kitab ni tebal-tebal ni banyak ni siapa ke berapa muka surat berkaitan dengan adat-adat dengan mak pak belakang, hadis belakang. Banyak. Cuma ambil photostat tu untuk depan-depan tajuk je. Baik, tu hadis yang atas sekali dah. Kita cuba tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumhi fid dharain amin. Bab birrul ummi. Bab padanya menyatakan berbakti kepada ibu. Depan tadi mak pak, ayah, termasuk ayah. Termasuk ayah walidaini. Ni bab yang kedua ni berkaitan dengan mak saja ni. Mak saja ni. Ramai-ramai kita ni tak ada mak belakang dah ni dia. Orang ada muda kalau ada mak pun. Dia. Ni ibu ataupun mak. Haddatsana Abu Asim an Bahzi bin Hakim an Abi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abur qal ummaka qultu man abur qal ummaka qultu man abur qala ummaka qultu man abur qal abaka thummal aqraba fal aqraba. Ni hadis ni daripada Asim, daripada Bahz bin Hakim, daripada ayah dia, daripada tuk dia. Qultu ya Rasulullah, aku pun tanya Rasulullah. Aku tanya Rasulullah. Aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah. Ni dia tanyalah kata ni kan. Dia tanya kepada siapa patut aku berbakti. Ni dia tanya Nabi ni. Kepada siapa aku patut berbakti? Nabi jawab, baginda bersabda, Nabi kata, ibumu. Ibumu. Dia tanya lagi, lepas tu siapa dia ya Rasulullah? Nabi kata, ibumu lagi. Itu yang kedua. Dia tanya, lepas tu siapa ya Rasulullah? Nabi kata, makmu, ibumu lagi. Aku bertanya lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda bersabda, ayahmu. Kemudian kema orang yang paling dekat, kedudukan seperti bapa, saudara dan seterusnya. Baik, hadis ni hadis masyhur ni dalam bab kita nak taat kepada ibu kita ni, nak taat kepada ibu kita. Dalam bab ketaatan, pertama kita kena taat kepada Allah SWT dalam bab taat. Yang kedua, kena taat pada Rasul. Yang ketiga, kena taat kepada mak. Yang keempat siapa dia? Yang ketiga mak. Yang keempat siapa? Siapa yang keempat? Pok apa? 3 kali dia boleh mak tadi. Lambat lagi pok. 3 kali dia boleh siapa tadi? Dia boleh mak tadi. Yang keempat mak, yang kelima mak. Yang kena bawa pok kan? Yang kena bawa pok. Yang ketujuh dan seterusnya iaitu kaum kerabat yang dekat-dekat.
Tu nak ayat lebih mak. Lebih mak. 3 kali dalam hadis tadi Nabi royak siapa dia nak kita nak buat baik, dia kata ummaka. Makmu. Lepas tu pula siapa pula ya Rasulullah? Makmu lagi. Lepas tu pula siapa ya Rasulullah? Makmu lagi. Lepas tu siapa? Baru ayah. Tumal aqrab fal aqrab. Artinya orang rapat, kaum kerabat dekat dengan kita. Ni duit siapa ni? Pak saudara kan. Pak saudara dan juga orang yang lebih layak terima harta pesaka kita. Baik, 3 kali 3 kali dia boleh mok tu. 3 kali dia boleh mok. Ada setengah ulama mengatakan bahawa sebab apa dia 3 kali tu? Ada 3 perkara, 3 perbuatan yang kita orang jatuh ni tak buat. Tak boleh buat. Hanya rutina je boleh. Dah apa? Beranak 2. Menyusu 3. Sebelum 2 ni lagi dia. Sebelum 2 ni lagi. Menyusu tu beranak dah. Lepas tu beranak. Sebelum beranak ngandung. 3 ni bukan kerja rutina, bukan kerja jatuh ni. Rutina belakang ni. Kada jatuh beranak tak ada kan? Baik, sebab tu di antara ulama kata tu Nabi boleh 3 kali tadi tu. Nak royak lebih mak daripada ayah tadi tu. Pertama, ummuka. Ni kerana dia mengandung. Yang kedua, ummuka pula kerana dia melahirkan. Yang ketiga, ummuka kerana dia menyusukan. Ni hanya Tuhan bagi istimewa kepada retina dah. Wajah tak ada. Wajah tak ada. Waktu lah kalau nikah sama jatuh tu gapo dia beda boleh ya. Gapo beda boleh pada nikah sama jatuh tu. Baik. Tu antara ulama royak 3 tadi tu 3 tadi tu. Baik. Ayah tak boleh beranak, ayah tak boleh mengandung, ayah tak boleh melahirkan, ayah tak boleh menyusukan. Tak boleh. Kalau ikut kaedah fiqh asal, orang Tina nak keluar susu ni dia mesti apa kita panggil, antara sebab nak ada susu tu dia kena disetubuhi oleh orang jantan. Kalau tak setubuh tak boleh, tak ada, itu hukum asalnya. Tapi law ni kemajuan sains dia macam-macam ni kan, terlewat dia boleh terlewat hormon dia boleh mengeluarkan susu. Sebab itulah ada orang peruano, peruano pada dia terlewat. Sebab dia menyusukan anak dia. Pembicaraan pekoh. Maknanya jadi anak sesuai dia ke tak jadi. Ada segi pekoh banyak pembicaranya. Dah tubik kok pagi darah dia kat susu dia lah. Tapi ada setengah orang berkaji dia tak sama dengan susu ibu yang hak melalui hak kahwin ni tak, dia tak sama. Susu kandungan susu tadi tu. Tu wallahu alam lah, tu bagi yang berkaji. Cuma nak ayatnya dengan ilmu law ni Tuhan bagi ilmu pada manusia, boleh hak tak kahwin pun dia boleh menyusukan anak ataupun boleh mengeluarkan susu. Kalau kita jatuh rasa tak tubik juga, hanya pakai nak terai dan ustaz kata tak dinyusuk nak terai beli obat hormon ni. Takut tubik. Takut tubik susu. Nak suruh jadi anak sesuai anak sesuai pok. Baik, amo cuba cari dalam dorot.net syarah hadis ni. Syarah hadis ni dia kata nak ayat istimewa mak ni kan. Al-ummu hiya mahallul birri wal ikram. Mak kita ni dia kata tempat untuk kita buat baik dan juga tempat kita memuliakan dia. Ini mak kita. Sebab itulah kita nak ganti kalau sebelum ni kita tidak memuliakan ibu ataupun mak ni, lah ni tak ada cara lain dah. Hanya kita tolong dia, membantu dia membanyakkan pahala. Banyakkan pahala dia antaranya bersebut bulan lepas kita disuruh setiap kali kita sedekah niat untuk ayah mak kita yang telah meninggal dunia. Setiap kali kita berdoa, masuk ke dalam doa tadi supaya Tuhan ampun dosa ibu bapa kita ataupun mengangkat darjat dia. Dan juga kita cuba istighfar untuk ibu ayah kita. Sebab ibu dengan mak ni tempat buat baik.
tempat buat baik, dipanggil markas, tempat buat baik. Kita buat baik dengan orang lain kadang-kadang mengungkit. Kita buat baik, kita buat baiknya dia, tiba-tiba tanya bawah tak ajak kita. Tak ajak, salah, tak ingat. Kalau dia buat kecil kau, oh habis ngepek kan. Tak padanya aku tolong gitu gini ngepek. Itu orang. Mak dak, mak kita dak. Mak dia tetap sabar, tak ada masalah ke apa. Ibu ni. Sebab itulah kalau buat dosa dengan mak, dosa besar. Dia bukan setakat dunia, melibatkan hari akhirat ataupun di hari pembalasan. Sebab baik, mak juga dipanggil ramzul tadhiyah, simbol pada pengorbanan. Wa tuhri, kesucian. Tu mak kita ni. Wa hiya al-aslul ladzi yashrafu bihi al-walad wa haqqul nas bi suhbatihi. Jadi mak ni ialah dia berkorban, orang yang suci, dan juga orang yang patut kita dipanggil bisuhbati, rapat seumur. Saya kalau seperti saya lah, rapat seumur dengan mak ni. Tu yang disuruh untuk kita menghormati ataupun mentaati mak kita ni. Jadi dia kata dalam hadis ni juga, dia kata sebab apa dia ulang 3 kali tadi mak, dia ulang 3 kali mak tadi, dia riwayat bayanan li fadliha ala sa'ilil aqarib duna istisna. Nak riwayat mak ni tak ada pengecualian dalam bab kelebihan dia. Kelebihan mak tak ada pengecualian. Artinya ayatnya mak ni 100% apa kita panggil, Tuhan iktiraf dia punya kelebihan mak. Ada mak yang duduk serumah dengan anak tapi tak kecek, ada juga. Duduk serumah, dia masuk gini-gini tapi dia tak kecek dengan anak dia. Ada anak yang balas dengan mak, ada juga. Ada balas dengan mak dia, dia buat tak tahu ke mak dia, orang sakit dan sebagainya. Tu ada juga. Tu semua tu kita serah kepada Allah SWT. Kalau orang lain, kalau kita kena berubahlah untuk kita kata apa, untuk kita supaya tidak diazab oleh Allah SWT, sebab berkaitan dengan dosa. Ada satu cerita ni, cerita ni berlaku di Pasir Putih, bukan kampung kita lah. Orang nak berlarut nak berlarut di tepi kubur, tiba-tiba ramai-ramai ni Tuhan nak nyatakan bunyi suara dalam kubur, merau, bukan sakit dalam kubur ni, merau azab pedih, merau-rau. Jadi orang yang duduk beripu nak berlarut ni dengar, terkejut lah. Terkejut pasal bunyi, bukan bunyi hatu dah merau ni kalau sehari. Nah, kubur mana kita kata bunyi orang yang menerima azab. Baik, rumah TMA tepi kubur. Jadi Tuhan nak tunjuk pada masyarakat kampung Mama tu, TMA buat relax lah. Baru pakat tanya TMA, bunyi kau buat TMA. TMA kata, ambo dengan semua pak demo ya bagai ini nianya. Ambo kata ambo dengan semua. Pak demo hari ni baru nianya. Bila begitu TMA pun hak ni hak merau ni anak mak dia ada lagi. Jadi TMA pun pergi jumpa mak dia lah. Dah tak orang kampung tahu geng-geng mak. TMA rayalah ke mak dia, anak ni ada salah kapo, mu marah budak dia masa dia hidup. Mak dia kata memang dia marah. Memang darah. Maknanya kita panggil kita panggil bahasa kecil hati kan, keduh hati. Bila mak ada perasaan itu, susahlah kita. Ni dalam kubur lagi Tuhan tunjuk dah azab kepada hamba Allah tadi yang derhaka kepada mak dia. Maka Tuhan kata maaflah ke dia supaya dia tenang dalam kubur tu. Tu Tuhan buat gitulah supaya maaf ke dia. Tu kalau mak dia maaf kan, masa mak dia hidup lagi, tak, kalau dia maaf beres dah dari segi dosa tadi. Maknanya Tuhan pun
apa ni kita panggil delete lah, memberi keampunan pada dia. Tapi kalau kita hidup mak mati dah, kita pula derhaka pada mak. Teruklah banyak kan dari sejarah Islam. Dalam masalah kita dengan mak ni, kelebihan mak ni, kita anak jantan, kita wajib taat kepada mak. Anak jantan. Kata tadi tingkatan dia. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada dua ibu bapa. Orang jantan lagilah wajib taat kepada mak dia, ayah dia. Orang tina bila kahwin, lepas tadi dia akan turun hak taat kepada ibu bapa tadi, dia kita pada dia jadi wajib taat kepada suami. Dia pindah ke taat dia tadi. Wajib taat kepada suami. Sebab itulah kalau anak dia kata nak pergi rumah ayah hari ni, anak bini kata, suami kata jangan pergi. Walaupun mahir dia kan, jangan pergi. Dia tak pergi. Kalau dia pergi, dia derhaka pada suami. Kita kena faham molek. Dia jadi gitu tu. Dia jadi gitu. Rumah ayah kahwin kita tak boleh. Kalau suami tak pergi tak boleh. Dia dipindah dah kota tadi. Kalau orang jantan kena tak pada mak. Jangan budak lagi mamak kahwin, lagi mamak apa ni? Bini kata, jangan pergi. Kita pun tak pergi. Tak pada bini. Parok. Balik tu. Dayu. Pasal suami kena tak, isteri tak pada suami. Tiba-tiba suami tak laki tak ada bini. Paroklah. Bukan takat derhaka kepada mak bapak tadi, hanya masa dalam bab dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus ni Nabi kata tak masuk syurga. So kalau nak masuk orang dayus ni, syurga ni 500 tahun perjalanan itu baru dah harum dia. 500 tahun perjalanan. Jauh kan? 500 tahun. Orang dayus ni tak bang syurga langsung. Tak tahulah 1000 ke berapa ratus lagi. Dengan syurga tu. Tak bang lah dia syurga. Betul kata dosa ni tak bang syurga ni, maknanya jauh tu dengan syurga. Siapa nak masuk terlalu jauh. Jadi kena tengok kata hati-hati. Kalau kita sebagai suami, kena royak bini tu demo tak kahwin lah. Jangan tengok paksa kahwin tak demo. Kena kalau sebelum ni tak dia kena ubah selu lah. Kena ubah selu supaya kita ditaati oleh dia. Ada juga hadis ni jadi kan, ada orang cerita lah, tapi cerita ni dia mau nak main-main je. Dia dengan ustaz ngajar je kan. Ustaz kata kena taat pada mak. Nabi kata mak. Ialah klik dengan anak dia. Dia tanya anak dia, dengar tak hadis ustaz baca? Dengar. Berapa orang mak tadi? Ustaz royak. Berapa orang mak? 3 dia kata. Faham ada berapa mak? So bagus. So bagus. Jadi tak cukup lagi tu kena 2 lagi. Dia buang anak dia kena 2 lagi tu. Tu klik rumah bala lah kan. Jadi sini bukan suruh jadi 3 orang mak ni. Nabi nak ayat kelebihan mak tadi banding ayah tu. Nak ayatnya betapa susahnya isteri ataupun mak kita, pertama di mengandung. Yang kedua, betapa susahnya dia nak melahirkan kita beranak. Dan yang ketiga tu ialah susahnya dia nak jaga menyusukan kita tu. Hak menyusu ni bila duduk luar pada rahim ni senang lah. Mak tak nyusu tak apa, suruh ke kambing lembu nyusu kan. Susu botol pula. Baik, itu dia. Jadi kelebihan ibu tadi 3 kali berbanding dengan ayah. Itu maknanya 3 kelebihan ibu berbanding dengan ayah. Jadi dalam bab itulah bab qata'atan ni, apa kita panggil, Tuhan lebih sangat ke ibu tu kerana tadilah siapa-siapa yang ada lagi masih lagi ada ibu, kalau dia buat baik, dia jaga mak dia, maka kita panggil tempat dia nak buat pahala tu masih ada lagi. Ruang untuk pahala dengan mak masih ada lagi. 2-3 minggu lepas 2-3 minggu lepas ada di kampung kita ni, kampung kita duduk jauh lah, dia nikah.
anak dia nikah. Budak nikah. Kebetulan dia pun atas hamba jemput teh kan. Atas hamba apa pun tengok. Betulnya natu dia tu anak saya hamba sekolah. Saya hamba tu mati tahun lepas. Anak bongsu dia. Anak bongsu dia tengok, ish. Hamba berkata ke dia, anak saya ni. Oh, anak saya gini-gini. Ayat dia nak jemput hamba tu, nak ayat ni. Ni nak ayat ni. Dia nak jemput hamba tu. Dia kata, Retino sahaja ni, dia kata. Cuba faham molek dia kata. Itu Retino sahaja. Maknanya tak sahaja je. Esok dalam majlis. Hari ni dia telefon petang ni telefon. Hari mak gini lah. Dia telefon pada. Retino sahaja kata gini. Kita bermikir, ayat dia tu tak sahaja je. Kalau nak ajak lama dah. Ni 43 ni orang jemput dalam ni, 41 nak nikah, orang jemput dalam ni. Dia kata gitu. Lepas tu hamba tahu dia tak apa nak ajak dia. Pasal dia tak ayak pokok mak dia. Dia tak ayak pokok mak dia. Dia nak boleh natu. Dia balik jauh balik. Maknanya kalau tak ayak kampung, dia buat kan? Kita tak tahulah keluarga kampung tak tahu. Tu pun dia pergi sebut dia tahu. Tino sahaja ni. Tak comel kalau kita nak ajak orang kita banyak gitu kan. Jangan sebutlah kata ni jemput mari esok gini-gini. Ni boleh lagi dia royak. Tuhan nak tunjuk kan. Tino sahaja. Tengok. Pertama cuma semua mak dia pun tak tahu. Mak tak tahu. Ni orang Zamila ni. Tu tak tahulah kita nak masuk dalam bab lagu mana. Tak, bab lagu mana tu. Dia dah komok ko. Tapi sebenarnya di sisi Allah SWT. Kalau anak buat komok gitu, Tuhan akan balas. Anak dia pula akan buat ke dia gitu. Gitu je susunan. Apa ni sunatullah. Dia susun gitu dah supaya sedar. Supaya kita sedar belaka. Jadi maknanya dengan ibu ni janganlah susu sesuatu benda-benda gitu tu benda besar kan, kata main kenduri dan sebagainya. Jangan buat begitu. Ni nak susu, wari-wari pun nak susu, tak comel lah. Baik. Jadi kita orang jatuh kita kena nilai bahawa kita orang jatuh tadi banding dengan Retino dari segi ketaatan ataupun kelebihan yang Allah bagi tadi ganda 3 lah kita kata. Ganda 3. Ni kalau anak pula dengan mak lagilah lebih, lagilah lebih. Anak dengan mak. Sebab itulah atas dasar ketaatan kita pada mak, kalau mak kita kata benda yang salah pun kita tak boleh nak kata salah lalu depan mak. Mak kata pergi beli apa-apa benda dia beri duit RM1. Dia sebeli RM2. Kita berkata, mak beri salah duit ni, tak cukup ni. Tak cukup berapanya dia kata, RM2 dah tu. Mak dia kata kita. Kita tak boleh tekin ke dia. RM2 apa ni, mak RM1. Tunjuk atas muka pula ke dia kan. Tak boleh tu. Nak ayat kata atas sampai tak tu. Mak kita salah kan. Salah dia tu. Tak boleh. Nabi tu siap beli dulu. Paklik raya. Mak tak cukup tadi duit. Mak beri tadi. Baru dia kata, tak cukup ke? Okay. Kalau kita tunjuk atas muka, jadi kalau mak kita kata 2.5, dia kata lock je lah mak. Betul lah tu. Nak ayatnya siapa tak tu. Dalam bab benda-benda gitu tu, kita kena akur dengan mak kita. Kecuali mak kata, mak nak mayasan ni 5 rakaat. Tu kena betul lah. Ikut mak lah, jangan. Dia kata dia mayasa 3 rakaat tak boleh. Benar syarat tu kena patuh molek lah. Sampai tahap begitu kita dengan mak kita tadi. Baik. Kalau dengan mak tiri. Mak tiri kan. Mak tiri bukan mak kita. Kalau bahasa Arab dia panggil bini ayah aku. Bini ayah. Kalau asal dia kena gitu bini ayah.
Kalau mak kita dia terus mak kita lah dia Umi. Kalau siapa dia tu? Bini ayah aku. Mana kalau bahasa Arab tu mak tiri lah. Kalau bahasa Melayu orang kata gitu, kita kata pelak mu ni, mak mu lah. Dok mak tiri. Kita kena terai pula. Kalau orang Melayu kita, orang Arab dia kata bini ayahku, dia guna gitu je. Itu bahasa Arab. Itu istilah dalam pekoh ataupun apa, dia guna istilah gitu. Mana mak tiri. Mak tiri pun dia sebab ada perkataan tiri tu je. Kalau yang begitu bila bunyi mak tiri ni dia panggil sifat tak comel kan. Backing, kena, backing dengan anak tiri. Hukum dia kita kena hormat. Nak kata taat tu dia bukan mak kita. Kita kena hormat. Apa hormat? Pasal dia isteri ayah kita. Pasal hormat dia lebih tua daripada kita, orang dewasa. Banyak sebab-sebab untuk penghormatan tadi tu. Kalau kita buat jahat dengan dia, dosa juga. Tak ada untuk mak tiri dengan anak tiri boleh buat dosa. Tak ada, boleh buat jahat. Tak ada. Sebab itulah ya. Dari segi dosa tadi. Sebab dia makhluk. Dia manusia. Dia manusia. Sekalipun dia buat jahat kita. Dia buat jahat. Kita tak boleh balas jahat. Tak boleh balas jahat. Tak boleh berdendam. Itu sepatutnya agama suruh. Tapi ada kerana kita manusia biasa, kadang-kadang kita ada sifat dendam. Sekala dengan mak kita, ayah bagi duit 10 riyal sehari di sekolah. Bila mak mati ni, mak tiri ni beli 5 riyal. Ni, kurang beasiswa. Dia bagi 5 riyal je. Tak boleh nak buat jahat. Kita kena tengok ayat kaya. Wano ayah masa mak ada dah, ayah beli 5 riyal, 10 riyal. Dan ni bila mak tak ada ni, ayah beli 5 riyal. Lepas tu kita berkata, kau ayah takut bini. Tak comel juga tu. Kau ayah takut bini. Tak boleh juga begitu tu. Maknanya kita tak boleh nak kata dadek gitu kepada ayah kita. Kita kena ayat kepada kita, pada kita tegur ayah kita. Mana tak cukup anak. Apa ni duit kau anak lah ni. Takat tak bini ni atau takat bini baru ni kan. Takat bini baru ni. Tu nak ayatnya gitu. Kecuali lah, kecuali ada berlaku dalam satu keluarga. Ayah dia nikah. Dia anak 4 orang. Ayah dia nikah. Lepas tu nikah 9 bulan. Ayah dia ni sebelum nikah, lepas mak dia mati, sebelum nikah amal ibadatnya stabil molek lah. Selawat Nabi ni banyak ribu dah sehari ni. Banyak ribu sehari ni. Lepas tu pula semai jemaah pergi semua. Subuh pergi semua. Tiba-tiba dia kahwin, nikah. Dia nikah tak pergi semaya jemaah. Tak pergi semaya jemaah. Anak-anak dia perhati dah. Anak dia pergi tidur rumah dia, ayah kita tak pergi main jemaah, tak pergi main subuh pagi jemaah, pagi satu tak pergi. Lepas tu pula ayah dia ni boleh pecing mak dia, pecing ayah dia 9,000 sebulan pecing. Tapi anak dia boleh tengok dia buat internet banking kan. Anak ni buat bank ni, bank mak dia. Anak ni buat bank ayah dia. Jadi dia boleh tengok tu duit tu. Ada satu akaun ada 19,000 untuk ready negeri Mekah. Tapi baru 9 bulan ni kau hanya ada tengok duit 19,000 ni ada 7,000. 7,000. Jadi semaya tak pergi, duit habis. Anak dia pun pakak buat laipok dia. Buat laipok dia nak kata pergi Kuala Lumpur, jumpa pok dia belakang, jumpa. Dia pun abah takkan nikah, abah tak pergi semaya, dia kata. Tak pergi main jemaah. Yalah ke? Maknanya tak khabar kan? Dia tu yalah. Tak pergi dia dah. Anak kata, patutnya abah ni dalam akaun ni. Apa ni hak 19,000 hak ni bukan. Apa yang ada 7,000 dolar ni? Abah tak tahu tu. Abah dah ambil 100 ya sebulan. Lepas tu pula hak tu akaun hak resipi hak lagi Mekah kan. Dia buat raya haji pun ni. Tak tu. Hak dalam akaun 9,000 ni. Hak akaun 9,000 ni boleh sebelah ada 50 riyal. Anak dia boleh tengok
Tubik kuat tu tubik boli. Ha tu dia buat lari ayah dia tu. Buat lari. Dia tocok ayah dia. Baru ni bulan apa sikit lagi abah tinggal sebelah sendok sajalah dia kata. Ayah dia khabar. Baru sedar naiknya. Baru sedar. Dia pun bomo lah, bomo. Khabar lah. Dia pun ingat balik dia. Dia ingat balik gini. Oleh kerana ni ku hadis ye, seni cerah lagi. Lapas cerah, lapas cerah. Lapas cerah. Anak-anak dia pakai rakam gitu gini, lapas cerah. Dia telefon lah, cerah pun Tina lah, telefon Tina, anak dia rakam telefon. Cerah ni. Tina tu relax lah. Tak apa gitu kan. Tina ni. Setelah dia wagi Kuala Lumpur buat klik, dia lapas cerah. Esok kita dia tu mami mari hit ni. Cerah masa hit. Mana ustaz? Sudah. Cerah masa hit tetap berlaku. Cerah tu sah dah berlaku. Cuma hak lapas tu boleh dosa lah. Dosa. Jadi kalau masa isteri dalam hit kita lafaz cerah, perubatan itu dosa. Tapi perceraian tadi berlaku lah. Berlaku. Tu nak ayat. Tu mak diri tu dah. Tu mak diri, cerita mak diri tu. Jadi kalau dalam ketu tu, pasal cerah-cerah ni pun abghadul halal at-talaq. Benda yang Tuhan murka, benda halal Tuhan murka ialah talak. Jadi hak tadi Tuhan benci cerah. Lepas tu pula cerah masa hid Tuhan berdosa lah. Dosa lah. Dia berdosa lah dia. Tu dengan Tuhan lah bukan melibatkan manusia tu minta ampun, minta maaf banyak dengan Allah SWT. Tu atas Tuhan lah. Kalau dengan manusia tu banyak lagi kelainan-kelainannya. Dosa dengan mak sampai hari akhirat. Dosa dengan mak sampai hari akhirat. Sebab itulah kalau mak kata aku tak maaf. Susah kita. Mak kata aku tak say maaf. Jadi bila kata mak tak maaf kesalahan kita, membawa pada hari akhirat. Lepas tu kalau mak mati dulu, Allahu Akbar. Jadi kes sampai ke akhirat akan berbicara depan Allah SWT. Cara depan Tuhan ni Allah. Kita nak tunggu pada masa tu lama dah. Lepas tu nak cara ngamuk depan Tuhan pula lagi dah lama. Lepas kena kita kalau cara pula Allah. Banyak dosa masuk neraka. Banyak dosa masuk neraka. Dan sebab itulah kita dengan mak ni wajibnya taat. Yang kedua kalau berlaku kesilapan gapo-gapo tu kita minta maaf molek-molek. Minta maaf molek. Sebab apa ni kita panggil ada setengah tempat dia panggil bayar video komok dia. Ni dia letak berah. Berapa? Biasa tengoklah. Letak beras 100 kilo babak melebar ditolak. Pasir putih ada, kawan kita tak ada. Hamba tanya dia, Selangor banyak lagi. Selangor banyak. Apa ni ada sepupu meninggal ni, dia pun ya ditanyalah. Kawasan tua dia tu bayar beras. Bayar. Hamba pergi ke Kapal Kuala Pasir Putih. Orang duduk tengah nolak beras. Ti email untuk bela. Bapa ni pun nak tanya ni. Bapa tanya dia lah. Dia siap tu. Abang tanya buat ni ambil dalam kitab mana? Dia kata ada kitab bila di rumah di photostat. Dia kata email sebuki buat. Email pondok banyak buat gini. Katakanlah dia kira. Kalau kita nak comel juga tujuan dia tu. Dia akan kira tinggal semaya banyak mana. Dia akan kira. Lepas tu pula kalau kena rutin dan mati ni, dia kira dengan umur berapa kali hit mari. Sepanjang dia hidup dia kira juga berapa kali hit mari. Lepas tu pula rutin ni sepatutnya dia kering hit pada waktu maghrib. Waktu maghrib dia tengok hit dia kering. Lepas tu dia mandi-mandi main maghrib. Dia disunat, dia qada asar. Takut tak di lagi. Kering dah. Tak khabar. Dia nak suka dia juga waktu sebelum je. Sunat, hukum fiqh sunat. Jadi dia ambil kira hak ni. Hak tak
Dia kata dia letak orang mati ni tak semaya semaya qada ni. Dia kira pula. Baru kira lah semaya mungkin cuba pas tadi kira tu katalah berapa? 3,000 cuba kena bayar. 3,000 cuba. Kalau ada duit beli je, bayar je 3,000 tu. Masalah tak ada duit lah. Tak ada duit katalah dia tak 1 kilo. 1 kilo berapa agak-agak berapa? Kalau kita segatai 3 kilo kan. Segatai 3 kilo. Kalau 300 kilo mana 1 gatai? Ni. 1 gatai. Katakanlah dia kena 1,000 gatai. Dia tak berat atas ni berapa? Kita kata 100 gatai. Dia tak ada duit ni. Mana masalah ni? Jadi Cik Imam kata, inilah sedekah aku, inilah video aku kerana meninggalkan ini sedekah. Dia pun tolaklah kena. Dia tak besi bawah ni. Dia tak besi. Atas ni dia tak untuk letak berat. Tolak jadi sedekah. Jadi bayar berapa baru? Baru 1 gatai je. Baru 1 gatai. Dia bayar nak 1,000. Tok bila pula aku sedekah kamu balik. Tolak lagi. Tok bila tak niat lah pasal dia sedekah. Hal ni pula inilah video aku, video hamba Allah ni. Okey, sedekah. Tolaklah kena pula. Baru 200 gatai. Mana nak jadi 1,000 gatai tu 10 kali lah kena 9 kali kau ni dah. Gimana? Ada ke bayar lagi? Tu je lah tu tolak. Kalau pondok belajar pondok dia buat ni. Pasal apa ni? Pasal tak cukup duit nak beli 1,000 gatai. Jadi 1 gatai dia sedekah. Orang pula tak apa kalau sedekah balik dia semua. Ni pula niat video ada pun 200 gatai. Takkan sedekah balik demo 300 gatai, sedekah balik 400 gatai, sedekah balik gitu lah. Dia main. Jadi setengah-setengah dia kata ni macam nak tipu agama. Macam nak tipu agama. Ada juga orang pertikai tapi dia buat ada dalam kitab dia kata. Ada dalam kitab. Jadi dia kira belakang tu. Hak neraka penumpuk dia kira. Berapa kali sehari tahu dia kira neraka penumpuk. Hak tinggal semaya, tinggal puasa, dia cuba kira belakang. Mungkin ada formula dia. Jadi kira-kira. Pasal apa tolak-tolak ni? Pasal tak cukup bagi nak bayar sekaligus kan. Kalau gimana-mana jumpa kan, orang dengan tolak berat tu, ya dah ni. Nak bayar tu hutang ni Allah SWT. Hak dosa manusia tak bayar hutang pula, tak pergi minta maaf. Ya. Tu hak tu dia kira dengan Tuhan tu. Hak dengan manusia kita kena minta maaf lah. Dia tak pandai dengan istighfar dan sebagainya. Dosa empat tu lah. Dosa manusia kita minta ampun. Dosa dengan mak lebih-lebih lagi. Dosa dengan ayah pun sama, lebih-lebih. Jadi birrul walidaini, buat baiklah kepada dua ibu bapa kita. Birrul walidaini. Selama mana ibu bapa kita tak suruh benda maksiat, buatlah dia suruh apa. Kita panggil taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Tapi kalau suruh benda yang maksiat, kita pok-pok ni kalau boleh kan, jangan nak suruh anak beli rokok. Kalau boleh rokok pun jangan suruh anak pergi beli. Nak ayatnya bila kita suruh bukan nak kata ada setengah kata masa lebok bab maksiat juga. Kalau suruh anak beli rokok nak kata malah harai isak. Anak kata kita kepuk kan. Benar-benar harai isak. Jangan malu kata-kata kita. Jangan nak kata nate budak ni ajar aku. Jangan kata. Tak apa lama malah kan aku suruh lain. Kalau boleh rokok jangan suruh anak. Pasalnya kadang-kadang kita beli sekotak, kita isap sebatai je. Kita pun tinggal. Anak ambil peluang ngupah sebatai. Ayah aku saya beli. Lepas ayah, mana rokok sebatai ni? Ngupah lah ayah. Jadi anak ngupah isap rokok. Isap rokok. Jadi jangan kalau boleh. Anak pun kalau ni mudah-mudahan kalau ayah suruh beli rokok tak segi belilah. Ayah beli sendirilah ayah. Suruh ayah beli sendiri. Pasal rokok tadi kita panggil memudaratkan kepada kesihatan ayah lah, terutama hisap rokok lah. Gitu. Gitulah. Jadi mudah-mudahan kita kena tahu bahawa daripada Pak Birrul Ummi ni, buat baik kepada mak ni,
Hadis ni nak mencerita kepada kita bahawa kedudukan dua ibu bapa ni ialah tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Nabi beranak dilahirkan air dia mati dah. Dilahirkan kata air dia mati dah. Maknanya hak ni Nabi suruh kita pakat buat kebaikan kepada ibu bapa. Cuma Nabi dengan mak dia tak lama sangat. Nabi umur 6 tahun, mak dia mati 6 tahun je. Jadi kalaulah Nabi tu mak dia hidup sampai ke dia dewasa, dia jadi Nabi, kita boleh tengok perangai Nabi. Cuma hal zaninya Nabi menyuruh kita buat baik kepada ibu bapa, dan juga Nabi royak akibat kalau kita derhaka kepada dua ibu bapa. Ada sejarah tu kan, ada sejarah sahabat. Gini ya, dia mendahulukan isteri dia. Misalnya kita kata beli gapo-gapo, kita nak suruh pilih, nak suruh pilih beli balik main mana. Kita kata mari luar negara beli barang. Dia suruh bini dia pilih dulu. Pilih cepat, bagi ke mak pula ni. Bagi ke mak bertanya, "Mak, bini mu pilih dah ke?" "Pilih dah. Kalau lebih dia mari ni." Mak pun suruh hati ya. Mak suruh hati. Suruh hati mak tu berdosa dah kita. Suruh hati mak hak tadi tu pasal kita mendahulukan isteri. Kita nak bagi ke mak lain baru bini. Dah. Jika bini pilih dulu. Bagi ke mak lepas bini pilih mak tak jekah. Tapi mak terasa hati. Mak kata Allah, aku mak dia ni mak mari lebih bini tu kan. Mak terasa gitu. Berdosa lah gitu. Apatah lagi kita jekah kita Allahu akbar wala taqul lahum uffin kan. Quran kata jangan kata kepada makmu. Tu kan bahasa Arab, kita bahasa Kelantan ke dia. Malah baso kan. Baso kita guna bahasa-bahasa sama nak tadi tu. Wala taqul lahum uffin. Jangan kata wala tanharhuma, jangan jekah. Jangan kata dan jangan jekah. Wa qul lahum qawlan karima. Dia berkata baiklah kepada mak tadi. Macam apa kata tadi, mak salah pun kita kena kata betul tadi tu. Mak salah kita kena betul. Nak tegur tu semula lepas tu. Nak betul balik tu. Itulah. Jadi supaya kita faham molek bahawa kedudukan mak di sisi Allah cukup tinggi, dan mak pak inilah yang menyebabkan adanya kita. Penyebab kepada adanya kita. Kalau tak ada mak ngepak, kita tak ada. Jangan agahlah. Sebab dosa besar tadi derhaka kepada dua ibu bapa. Setakat itulah malam ni, mudah-mudahan kita dapat menghayati, memahami. Kalau mak mati dah tak, Allahu Akbar, kita sama-sama berdoalah kepada ibu bapa kita supaya dia bahagia di alam kubur, alam akhirat, dan bertemu kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.